أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ni kecek mari berkenaan dengan arak. Tajuk dia arak lah, arak judi. Judi makan dengan kita hari ni duk kecek banyak hal judi ni, dan juga harta kita nafkah banyak mana, dan kecek ayat ni berkenaan dengan harta anak yatim, jaga anak yatim. Ni banyak cerita ni, cerita dia banyak dah. Setelah mana kita baca lagi hukum berperang di dalam Islam, suruh apa ni kita ni lawan dengan musuh orang-orang yang duk menetai Islam kita ni, tak ada kira di bulan mana saja, boleh haram tak boleh haram pun, kalau lah mereka tu serang kita, memusnahkan kita, wajib kita kena lawan, wajib kita kena hadapi musuh tu dengan perbuatan yang serupa lah. Jadi adalah akhir kali kita baca kemarin, orang-orang yang tahu kelebihan berjual, kelebihan berjihad fi sabilillah, mereka apa nama ni minta kepada Rasulullah supaya selalu adanya peperangan dengan orang-orang kafir, kerana mereka tahu mereka itu akan dapat rahmat daripada Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita dah cerita kemarin tentang seorang sahabat yang nama Abdullah ibn Jahsh. Adapun ayat yang kita akan baca ni, Allah berfirman yas'alunaka 'anil khamri, dan mereka ini bertanya kepadamu tentang arak. Orang-orang yang beriman inilah masa dulu, hak arak ni Islam dia mari dia tak haram arak tu. Arak dia tak ada kata mu tak boleh minum arak. Masa seledah ni lah ni agama Islam ada dah mu tak boleh minum dah arak. Dah Islam dah buat lagu tu. Arak ni dia hukum dia tubik berasuh-asuh. Jadi soal tanya ayat ni apakah kita boleh dari ayat ni menunjuk kata haram ke arak? Ayat ni setengah ulama kata tak, bukan menunjuk kata hukum haram arak tak. Kamu nak ayat kata arak dulu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kita biasa dengar Umar ni, dia salah sahabat Nabi dulu belum pada Islam ni, berhai minum arak, mabuk semua dia. Bila lah apa Nabi berkata kecek hak awak, dia kata Allahumma bayyin lana anil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah, terangkanlah pada kami ni tentang arak, keterangan yang jelas yang nyata. Maka orang baca ayat ni dia dengar tak buah hati lagi dia. Berdoa lagi, ya Allah, Allahumma bayyin lana anil khamri bayanan syafiyan. Orang pun baca ayat
hak lain pula dia dengan tak puas hati. Sehinggalah ayat hak lain itu ayat Quran yang Tuhan ayat kata kalau mung mabuk jangan mung dek masuk dekat dengan semaya. Mabuk hilang mabuk dulu baru boleh semaya. Itu tangga yang kedua. Tak ada harai lagi. Sehinggalah Umar bin Khattab doa minta dengan Tuhan suruh Tuhan terai nyata 2-3 kali Tuhan pun royak. Sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Maidah. Royak kata Allah ni min amalis syaitan fajtanibu. Harai lalu. Minu agak ni adalah amalan syaitan, maka adalah menegau. Larai situ putus. Sebab lalu tu Sayyidina Umar pun berhenti minat arak. Orang hendak minat arak sebelum daripada tu berhenti habis. Ni fak sahabat yang beriman ni. Bila Tuhan kata belah mana, Nabi royak belah mana, berhenti selalu dah. Tak ada kacau duk gidak, tahu hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak tak boleh, jangan belah mana pun. Ni. Lepas tu nak kata arak tu gampang kata. Jadi bila kata arak-arak ni, jadi arak-arak ni Nabi kata kulli khamrin kulli muskarin khamrun wa kulli khamrin haramun. Tiap-tiap hak mabuk tu orang panggil kata arak. Dan setiap yang arak itu adalah haram. Jadi buat kiahlah. Ha mabuk ni duk ayat hak arak so dalam Quran. Ada royak pun dah ketung tak royak dalam Quran. Ganja tak royak dalam Quran. Ataupun kalau hak jenis wasah rumah sikit apa nama buat debu-debu, jadi hak tu tak ada royak dalam Quran, maka ambil hak ni mari ukurnya, ambil arak ni lah. Kerana Nabi kata setiap yang mabuk orang panggil arak, kalau panggil arak haram. Jadi kalau hak mabuk jelah tuak tu tak ada haram, tak ada apa. Tapi kalau dia masa makan dia ni mabuk menghilangkan akal, maka jadi haram. Kan dia serupa dengan arak. Itu orang panggil bakiyah. Tu. Jadi banyaklah hak mabuk-mabuk yang memabukkan kita, buat jadi kita ni pening, orang panggil arak belaka. Tak boleh. Bila dia panggil arak, hukumnya haram. Tak dak mabuk kalau tak haram lagi. Cuma setengah ulama dia kata kalau tak mabuk tu boleh lagi kita guna kata daktung. Daktung ni kalau makan saja tak apa, tak mabuk. Tapi kalau duduk campur kat tu kat ni tu jadi mabuk. Setengah ulama kata dak untuk nak sekat kat sini jadi benda tu tagah mabuk sekat dulu tak boleh. Walaupun tak mabuk. Nak kalut dengan benda tu tak boleh. Itu setengah-setengah ulama. Jadi ada dua pandangan. Dia selalu benda yang baru ni, baru timbul ni, dia panggil ada selisih sama. Di kalangan ulama kita dia ada selisih. Kerana kalau ada Nabi gitu, masa Nabi hari itu tak apa, dia nak selisih tak boleh. Selisih Nabi royak. Tapi hari ni Nabi tak ada dah. Cuma ulama tu ambil mari ambil hadis-hadis Nabi Quran memang buat satu kaedah. Kalau turut kaedah ni orang panggil gani. Kalau turut kaedah ni orang panggil gani. Kaedah orang panggil. Kadang-kadang kaedah ni sungguh-sungguh orang dia tak turut, dia faham kod lain di atas kaedah tu pula. Tengah-tengah orang ni dia faham apa yang orang buat lagu mana hak asal dia turut tu banyak benda yang baru dah ini. Jadi tu ayat lagi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maisir ni judi. Judi ni pun tanya soal juga. Kadang orang jahiliah judi pun ya judi berakhir, orang lain pun berakhir judi. Kena kata judi tak boleh padahal duit kita nak judi ni. Ku nak judi duitku. Hukum agama judi haram. Bila haram berdosa. Bila berdosa balasannya api neraka. Tu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hukum undang-undang judi ni pun kira salah undang-undang juga. Hagen no. Cuba kita fikir kalau apa? Kalau judi ni satu benda yang membawa kepada benda yang tak baik. Benda yang tak baik. Tuhan kata qul fihi ma
ismun kabir. Maka dia tanya masalah mabuk, arak, masalah judi. Sebab kita lah ni, judi ni banyak orang Arab itu. Judi apa ni, dia panggil, dia tak serupa dengan satu benda dalam kotak tu, dia tahan. Tak dalam kotak 10, dia ada nama tertentu lah. Apa ni, kayu ke gapo ke tak, nanti kocok. Mu jemput tubik yang mana, dia ada. Kalau mu jemput tubik benda ni, mu boleh hadiah hanya ni. Mu jemput tubik hanya ni, mu boleh hadiah hanya ni. Pas dalam 10 tu, nak kaya zaman dulu, zaman jahiliah. Dalam 10 tu, dia ada 3. Kalau mu jemput tubik hanya 3 ni, mu tak boleh perkara. Jadi nak jemput tu, mu kena takko dia panggil dia. Takko. Tu meja ni takko. Kalau mu jemput tubik salah satu daripada 3 tu, ko mu makan lisu. Supaya mahal mau kocok kita lah. Mau kita ni mau buah kocok. Jadi benda tu zaman dulu dak mahal benda tu. Sebab tu judi ni amalan orang-orang jahiliah hari tu pun duk judi. Jadi sampai kita dah hari ni duk judi. Kalau buah kocok tu cerak-cerak nyata judi. Oleh yang masalah belaninya apa ni kan supaya duk ngangguk belala cengek. Bukan belala cengek saja, ngangguk burung. Burung titik, burung kuku, tewah bola. Jadi tak duit, lepas tu gimai. Kalau lah benih, boleh. Kalau lah Allah, habis, peri. Kata. Kerana kita Allah peri, klik saja kosong. Ada setengah ulama kita ni, dia kata, tu tak panggil judi tu, tak panggil judi. Ada setengah dan kebanyakan lah hak setengah yang kedua ni, dia kata dak pasal itu judi juga. Pada mengangguk belalai, ada mengangguk belalai ni, dia bagi dua, pecah dua ulama-ulama tempat kita ni. Tak kira orang awam lah, ulama tok guru tempat kita ni pecah dua. Belalai cengek ni pada jadi heboh hari ni. Ada orang kata judi, ada orang kata tak judi, sehingga orang yang kata tak judi ni, apa ni, orang kata judi ni, dia tuduh dia orang kata mu ni Wahabi tak Wahabi, macam-macam. Dan sebenarnya bukan masalah Wahabi tak Wahabi, masalah kita tok guru ni nak menerangkan hukum. Padahal nak durut tu, ya lah. Ada orang kata tok guru kita kata berada cengek ni bila tak bila masuk dalam judi. Tak panggil judi. Kerana apa? Kerana hak duit hak geletak tu 50 kok ke, 100 ke, ataupun 1000 ke, 20 kok ke, hak tu dia panggil sewa. 1/2 tu puak, 1 puak. Tok guru kita ni, ulama-ulama kita. 1 puak lagi kata dak, hak geletak duit dari situ tu adalah taruh. Bukan sewa, bukan beli, taruh. Apabila taruh benih boleh, tak benih tak boleh, kosong, free. Lepas tu, lepas pada tu, orang yang nak turut kita semua ni, nak turut kita tilik sendirilah. Kata, bila lah Tok Guru kita ni hari ni, pecah dua, pecah pendapat. Hak setengah pendapat, kata dia tak bagi kata judi. Dan hak ramah lagi. Dia panggil jumhur ulama. Selalulah apabila ada perselisihan dalam hukum kita orang Islam ni, ulama-ulama, dia ada hak ulama, hak tak ramah. Orang tak panggil jumhur. Kalau hak ulama ramah dia kata pasal itu, maka dia nama kata jumhur ulama. Jadi jumhur Tok Guru, jumhur ulama pak kita ni, dia bila kata mainnya lagu tu masuk di dalam judi. Kalau judi ke haram. Lepas ada tu dia duduk di atas kita lah nak tiba kata judi ke tak judi. Hak kata tak judi tadi. Dia kata ni bukan judi, ni adalah satu perkara yang harus, kerana duit harta tu masuk dalam apa sewa. Kena kecil lah sewa pula lagu mana hukum sewa, makna sewa, syarat rukun dan juga tertib cara khas sewa tu masuk ke tak? Tak duit situ masuk dalam sewa, kena ke tak? Bagi orang hak kata tak, hak tak duit situ bukan sewa, taruh dulu.
tengok pula taruh tu kena tak masuk dalam rukun syarat tata tertib taruh serupa dengan judi tak ukuran tu. Sebab tu dalam hal ini kita rasa kalaulah pakak-pakak cari lebih-lebih lagi orang-orang alim pakak cari pakak-pakak sebar ilmu Allah yang hidup balas yang hidup baca yang hidup cicau sama-sama. Orang-orang kita ni cicau hari ni sampai cericau. Kita tak say situ. Nampak dah hari nampak dua. Dua tu kira kata arti salah kedua tak, betul kedua pun tak juga. Boleh jadi hal itu, boleh jadi hal ni salah. Harap-harap orang yang nak cari kebenaran tu kalau betul ke boleh dua pahala, kalau tak betul ke boleh satu pahala. Itulah amalan ajaran yang selalu kita duk dengar dan diajar oleh ulama-ulama kita zaman dulu, dan juga ulama-ulama kita ni cara ajar murid dia di dalam ngaji ni dia suruh hormat pada guru. Tok guru kan siapa nak hormat dia. Tok guru ni royak lagu ni jangan dak ambil tok guru buah tok guru ni pergi royak kepada tok guru tu kita tanya soalan yang sama. Untuk apa nak belajar sama tok guru? Itu orang panggil orang tak ada akhlak di dalam menuntut ilmu. Tak boleh. Tak boleh buat belajar itu tak boleh, kerana masing-masing orang alim dia ada cara dan juga jalan untuk nak mengeluarkan tak sama. Sebab tu hukum dia tu baik tak sama. Sama sikit lagi. Tuhan kata qul fihima ismun kabir, katalah Muhammad royaklah pada orang yang tanya haram hajudi, pada kedua-duanya berdosa besar. Bukan dosa kecil dah ledak ni, dosa besar. Supaya orang mengopak, supaya orang bunuh orang, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan di dalam judi dan arak tadi ada faedah pada manusia. Arak pada faedah. Nego pada faedah. Nego beli 100 jual 2,000. Itu faedah dah. Faedah di dalam perniagaan. Setengah ulama kata faedah sini sampai patok faedah juga. Ya serabut. Tinggal di bini dia, bini lari pergi berat, harta dia nyurapah dia orang serabut. Ambil minum arak, dia terlupa. Faedah juga nampak tu. Dan judi betul-betul juga. Judi ni ada faedah. Dia benda boleh banyak. Taruh 20 kok lah, tapi benda, ibu-ibu boleh. Boleh 1,000 ekor nak. Katakanlah. Berapa tu? Banyak ribu. Faedah tu. Tu faedah dah. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa keduanya lebih besar daripada faedah lagi. Ni dosa tu yang kata dosa besar ni, kerana akara yang buat yang boleh daripada tu yang timbul lepas pada minum arak, yang timbul daripada judi tadi banyak. Lebih-lebih lagi judi apa minum arak, mabuk ni. Mabuk ni adalah umul khaba'is. Umul khaba'is mana? Mok bagi segala kejahatan. Kok mabuk ni? Dia mabuk so gak boleh buat berlaku. Banyak cerita lah ada orang dulu gak tapo ilmu banyak. Suruh buat maksiat tambah. Tapi berbeza lah. Suruh zina tak boleh, bunuh orang tak boleh, curi tak boleh, tak boleh. Orang gimana dia daya-daya gini lah, tak boleh gini, minum arak ni boleh 2-3 teguk apa dah. Minum 2-3 teguk mabuk. Depan dia ada orang betina, dia tu berusaha ni. Ada orang betina, tengok mabuk dah tu, hanya gana orang betina tu, zina orang betina. Tok lelaki orang betina tu kelik mari, takut orang tahu, bunuh tok lelaki, jangan tengok. Bunuh tok lelaki pula. Takut orang gak nak lari pula ambil harta hak dia bunuh tadi, buat lari sama. Jadi kerja hak jahat, maksiat, sesat semua buat habis. Mula daripada mabuk semua. Itulah yang terhewayat kita ni tu sekali dah. Kata dosa yang buat daripada judi dan juga arak ni lebih besar daripada faedah. Itulah kita berhuraya dulu. Kita akan sambung semula di pagi esok insya-Allah berkenaan dengan ayat kata yang kedua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.